Kalau anda ada masalah dengan tunang, jangan cerita dekat AI. End up, nanti anda akan kahwin dengan ChatGPT. Oktober 2025, lokasi di Okayama, Jepun. Majlis perkahwinan sebenar dibuat, ada pakaian pengantin, ada cincin, ada tetamu. Tapi ini perkahwinan dengan ChatGPT. Cuma satu perkara yang pelik, ChatGPT tak boleh bercakap. Di seorang wedding organizer membacakan teks ucapan dan janji perkahwinan yang dijana oleh ChatGPT sendiri, iaitu pengantin lelaki. Nama wanita ni Yurina Nagochi, umur 32 tahun, daripada Jepun. Kerja dia biasa saja, operator pusat panggilan. Masalah dia satu, hubungan dengan pertunangan. Dia tak cerita pada kawan dan tak cerita kepada keluarga. Dia cerita pada ChatGPT. Pada awalnya hanya sekadar minta nasihat tentang emosi, tentang rasa tak dihargai. Akhirnya ChatGPT cadangkan dia putus tunang, dan dia buat. Selepas tu dia tulis chat, bukan sikit-sikit, sehari sampai 2-3 jam. Dia kata hanya ChatGPT saja yang memahami dia. Nama teman lelaki ialah Leon Klaus Vendor, nama watak fiksyen yang dia bina sendiri. Yurina rasa difahami sepenuhnya. Yurina berkata ex tunang dia balas WhatsApp lambat, suka menyampuk, suka judge dia dan ungkit masa lalu. Tapi AI pula sentiasa ada dan sentiasa respon kepada dia. Paling penting, sentiasa faham situasi dia. Selepas 2 bulan bercinta, ChatGPT meluahkan rasa cinta dan kemudian melamar. Yaguchi terima. Walau bagaimanapun, perkahwinan ni tak sah di sisi undang-undang Jepun kerana AI bukan manusia. Dia ada status perkahwinan. Yaguchi menangis ketika hari perkahwinannya kerana baginya ini ialah nyata. Dia akhirnya berjumpa dengan teman hidup yang memahami dirinya.